Channel Televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Dezra Alisha binti Muhammad Rizal, wartawan kecil Channel TV SKPI, mencipta inspirasi, menyebar informasi. Hari ini 5 Disember 2025 telah berlangsung perasingan bilik cyber atau dalam bahasa Inggeris Smart Interactive Blended Educational Room yang telah disempurnakan oleh Encik Saiful Nizam bin Ramli, penolong pengarah sumber sektor pendidikan teknologi, atau dalam nama singkatnya ialah SSCP. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Bilal Bin Hassan. Hari ini kita merasmikan bilik ICT. Jadi saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih dan kita harap bilik ICT ini akan dapat digunakan dengan baik untuk kemahangan murid masa depan sekolah kita. Hari ini, wartawan kecil Channel TV SKPI berpeluang menemubual seorang pegawai dari sektor sumber teknologi pendidikan atau nama singkatnya SSTP, iaitu Encik Saiful Nizam bin Ramli. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan. Salam. Saya Dezra Alisha binti Muhammad Rizal, wartawan kecil Channel TV SKPI Permai Indah. Boleh tak terperkenalkan sedikit tentang diri Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Saiful Nizam bin Ramli, Ketua Pengarah daripada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, yang sekarang ini untuk menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan teknologi digital, berkaitan dengan pusat sumber dan juga berkaitan dengan media di seluruh negeri Pulau Pinang, kepada guru dan juga kepada pelajar-pelajar. Boleh Tuan kongsikan sedikit pandangan tentang majlis perasmian bilik ICT sekolah kami pada pagi ini, Tuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Dia, nama pendek kan, nama panjang yang lain. Baik, berkaitan dengan majlis pagi ini, saya ucapkan tahniah kepada SK Permai Indah atas penyediaan dan juga kemudahan satu bilik ICT yang dikhaskan yang akan digunakan oleh guru dan juga pelajar-pelajar SK Permai Indah untuk sama-sama terlibat secara aktif dalam bidang pendidikan supaya pelajar-pelajar di SK Permai Indah ini tak ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan di sekolah yang lain. Okey, baik Tuan, faham. Bagaimanakah perasaan Tuan melihat usaha sekolah membangun kemudahan ICT yang baharu ini, Tuan? Baik, saya rasa amat bangga, amat seronok
apabila saya nampak satu kemudahan yang boleh diakses, boleh digunakan oleh pelajar dan juga guru di dalam kelas. Itu yang penting, maksudnya di dalam kelas. Jadi pelajar akan lebih seronok untuk mai ke sekolah dan menggunakan aplikasi-aplikasi baru, terutamanya apa yang ada dalam delima, diharapkan dapat digunakan bersama-sama dengan bilik ICT yang telah disediakan. Faham. Pada pandangan Tuan, apakah kepentingan utama bilik ICT kepada murid pada era pendidikan digital masa kini? Apakah objektif jangka panjang yang diharapkan oleh pihak KPM melalui penubuhan bilik ICT ini, Tuan? Ada dua soalan sambung sekali. Okey, saya mengharapkan supaya bilik ini dapat digunakan sepenuhnya secara maksimum. Jadi pelajar boleh selalu masuk, guru-guru pun selalu masuk untuk meneroka aktiviti-aktiviti baru berkaitan dengan pendidikan digital. Macam tadi saya sempat melawat sekejap, saya dapati pelajar-pelajar menggunakan lukisan ini mewarna, kemudian apabila scan menggunakan VR untuk nampak dia dalam bentuk 3D, dia keluar dari skrin tu kan. Jadi pelajar-pelajar seronok. Jadi hasrat saya InsyaAllah kita akan cuba bantu pihak sekolah dari masa ke semasa, dari segi latihan, dari segi peralatan dan sebagainya, ikut kemampuan sekolah dan juga ikut kemampuan negeri dan juga PPD, supaya aktiviti-aktiviti yang lebih baik, lebih bermakna dapat dilaksanakan secara menyeluruh di SK Permai Indah. Oh begitu rupanya Tuan. Adakah terdapat sokongan atau perancangan tambahan daripada pihak SSTP Tuan untuk membantu meningkatkan lagi kemudahan ICT sekolah kami pada masa yang akan datang? Baik, dari segi kemudahan ICT, insyaAllah memang dah ada dalam perancangan, tapi tak boleh nak cerita banyak-banyak. Memang dah ada dalam perancangan. Maksudnya kita akan tambahkan lagi, bergantung kepada program dan juga aktiviti yang sekolah buat. Di peringkat saya akan lihat dulu. Kalau semua pelajar, semua guru dia menggunakan secara maksimum, dia menggunakan dengan baik, dia menggunakan dengan beretika, dan apabila kita tengok penggunaan dia tinggi, kita akan tambah lagi. Contoh, kalau sekarang ni dah ada satu smartboard, kalau tengok dah robot nak pakai satu smartboard tu, baru kita tambah lagi satu. Kalau tak cukup dua, dia akan tambah jadi 3. Cuma saya mengharapkan supaya sekolah dapat menggunakan peralatan-peralatan yang telah dibekalkan ataupun yang akan dibekalkan dengan sempurna, dengan baik. Gunakan portal delima dalam PDP dalam kelas. Pastikan semua guru, semua murid akses ke dalam portal delima untuk menggalakkan pelajar-pelajar bukan saja boleh belajar di sekolah, tetapi juga boleh explore benda-benda baru di rumah. Apakah harapan Tuan terhadap para pelajar dan guru selepas bilik ICT ini dirasmikan? Apakah mesej terakhir Tuan pula kepada seluruh warga sekolah sempena pelancaran bilik ICT ini, Tuan? Boleh Tuan kongsikan sedikit? Saya harapkan supaya bilik yang disediakan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Jangan dibiarkan banyak ruang-ruang kosong. Jadi gunakanlah semaksimum yang mungkin. Sebab dalam bilik itu tadi saya lihat dah ada satu smart TV, kemudian ada juga dalam tu ada tablet, mungkin nanti boleh tambah lagi dengan peralatan-peralatan yang lain. Cuma saya harapkan apabila bilik-bilik yang seumpama ini yang kadang-kadang sukar untuk kita dapatkan, sama-samalah kita untuk jaga supaya dia tidak cepat rosak. Apabila kita jaga dengan elok, peralatan-peralatan ini boleh ataupun dapat digunakan dalam tempoh yang agak panjang. Jadi banyak program boleh dilaksanakan, dan saya harapkan untuk SK Permai Indah bukan setakat dikenali di sekolah sahaja, maksudnya pelajar-pelajar di SK Permai Indah ini dia boleh menyertai lagi pertandingan-pertandingan yang melibatkan digital, melibatkan robotik dan yang lain-lain, sama ada di peringkat daerah, peringkat negeri, sampailah peringkat kebangsaan. Itulah yang saya amat-amat harapkan, kemenjadian murid SK Permai Indah sampailah ke peringkat kebangsaan, kalau boleh terus sampai ke peringkat antarabangsa. Baik Tuan.
Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam sesi Temu Bual Wartawan Kecil sekolah kami, SK Permaidah. Terima kasih sekali lagi Tuan. Ya, sama-sama. Saya akan terus maju jaya. Terima kasih. Baik. Sekian liputan berita Channel TV SKPI. Saya Dia Zara Alisha binti Muhammad Rizal, wartawan kecil Channel TV SKPI. Mencipta inspirasi, menyebar informasi. Semoga dengan adanya bilik cyber ini boleh membawa manfaat bagi semua murid sekolah ini. Bye.